Hai affiliate, dah masuk 1 Jun dah kita kan. Sebenarnya Rena berani cakap yang jualan tinggi bukan atas faktor follower. Tapi kekuatan host dalam membuat closing. Sebab tu Rena juga study daripada akaun yang besar-besar ni, 100k, 200k follower, yang mana buat live sale tapi tiada jualan dan juga view rendah. Sebab utama, host tidak buat jualan ikut flow. Dan suka berborak-borak lah dalam dia punya live. Rena selalu tekankan teknik 15 minit pertama dan 15 minit ketiga. Ini peluang untuk dapatkan jualan terus dalam live. Sebab TikTok tak tengok pun jumlah follower, tapi sejauh mana kekuatan live tu dalam naikkan jualan semasa live beg kuning. Tapi jika host nak dapat income selain affiliate, di sinilah kita fokus untuk personal branding yang lebih kuat. Kalau macam Rena gerak dua-dua sekali, personal branding dan juga live sale. Cuma bagi affiliate yang nak fokus capai pendapatan pertama di TikTok melalui commission affiliate, yang inilah yang Rena bantu terus untuk cara dan teknik closing dalam buat live menjual. Jom masuk Rena punya live nanti.